Bagus gimbal ni, pegang sangat gini pun footage tak sangat. iFIF KL sampai Embassy Convention Center. So hari ni saya tak seorang je. Okey, jom set up. Kecil sangat pula. Itu orang punya wireless ada 4 set, ada 4 pasang. Sekarang ni wireless banyak sangat. Aerial ni tak cukup ni. Mana pergi tak tahu. Aku pening kepala betul lah. Macam mana dia boleh tak cukup. Dah makan tu. Lepas tu, aku buat live lah. Lepas aku buat live tu, Terus kau nak buat lagi sampai sekarang? terus tak berhenti lah. Addicted. Okay. Alright, dah ada bayar eh? Dah bayar. Oh, okey, terima kasih. Oh, buat 2 job Ha? Betul, satu sana. Kat sana. Ini barang dah asing habis lah, tinggal-tinggal. Terima kasih banyak. Cakap. Daripada lagu-lagu ataupun instrumental daripada sound system kita. Lagu light show lah. Ni dari abang ke? Ni lagu sekarang? Di dalam Dewan juga menyediakan pelbagai juadah menu utama ya. Kita ada masak lemak dan nasi ikan masin, kita ada papada, Baru ada isi. Dia cukup. juga dan makan. Nanti. Sorry. Dia masuk. Bang, audio kau aku ambil. Jangan cakap sangat. Audio kompak kau jadi. Ada mic lain tak untuk selawat? Mic Oh, kenapa? Oh, dia pergi situ. Oh, selawat. Dia akan mesti kat datang. Dia pergi kat gerbang, selawat. Oh, tak apa, kamera gambar. Kamera gambar. Nanti stop. Static sekejap ni. Kita pun nampak dia. Signal dia 2 je. Bukan channel dia. Kau main channel dah. Bang, aku tukar channel 6. Kau tengok wireless kau dia ikut tak? Dia saya? Nak start dah. Nak ambil dah. Video. Oh, dah boleh video. Sekejap Take.
Boleh. Aku kan masih banyak tenaga. Boleh fly step manager fly. Bagus gimbal ni, pegang sangat gini pun fotonya tak sangat. Boleh. Sekali jalan. Bukan aku cakap dengan fotografer ni, kau take aku pula. Boleh. Senggol. Anda boleh berjumpa dengan pihak rumah kita yang berada di bahagian luar sana. Auto pakai auto je kan? Untuk dapatkan juga flower bar kita kalau masih ada. Dan di luar sana juga kita ada candy wall. Kita ada sudut candy gula-gula untuk adik-adik kita. Ni kita orang guna Holy Land Pyro S. Okay, ni receiver sini. Jom Usha. Receiver kat sini, kita orang keluar sampai sini. Mana kita orang keluar. Dia ada lagi signal. Ada signal lagi kan. Take. Oh, UM lah tu. Belajar UM. Je sembang. Memang tadi kau punya power bank 97%, ni 96%. 1% ni turun. Okey bang, settle eh. Okey, bang. Terima kasih. Terima kasih.